Nampak tu tuan dia. Tu tuan dia. Itulah nampak nak tengok muka tuan dia macam mana, kita tengok macam ni. Dia akan nampakkan sekali tuan dia. Tu. Nampak tu? Makin besar badan tuan dia. Saya mainkan dia kat dalam ni, biar dia duduk dalam ni. Jadi benda ni, yang ini ni, nampak tak yang hitam ni? Ni kalau saya buka ni, dia lari. Ni rambut dia tau. Dia dulu asal nampak macam besar, tapi bila dia dah sampai kat dulang tu kecil je sebenarnya, segini je nanti. Asal tu memang besar, dia punya bayangan. Tapi bila dia sampai kat dulang tu jadi kecil. Jadi macam anak kerak punya, kalau orang pegang anak kerak tu, kecil dia macam tu lah, macam janin lah. Macam jelly tau. Kita macam pegang jelly. Tapi kalau saya pegang, memang dapat rasa seketul lah. Rasa makhluk tu seketul. Jadi kita akan pegang, pegang dia je. Macam kita pegang belalang. Kita dapat pegang belalang macam tu. Naik balik kepala kau sebelum aku bakar kau. Kau naikkan kepala kau balik sebelum aku bakar kau. Nampakkan kat orang. Nampakkan lagi jelas. Buka mulut kau. Ya, ada tiga. Yang satu tu makhluknya. Yang ketiga tu dia ambil dekat mana. Dia ambil orang mana. Jadi kita nak tahu asal usul makhluk ni. Pasal dia saya tanya, asal usul kau datang daripada mana? Daripada negeri seberang. Siapa tuan kau? Makhluk ni, pengamal ni ambil dengan seorang lelaki. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ku bakar di kau, ku hantar di kau ke alam lain. Ku hapuskan di kau dengan lafaz la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nak tengok tak? Perhatikan betul ke depan tu. Nampak tak tu? Ni yang hitam tengah berdiri ni. Nampak tak? Ni ada mata ni. Ni depan saya betul ni.